Kalau korang suka lepak petang sambil makan goreng-goreng panas tu, kat sini lah tempat dia. Warung orang kita, tempat orang kampung, vibe dia pun memang ori Melaka habis. Menu kat sini simple-simple je, tapi padu. Macam ni goreng-goreng dia, ada tempe, pisang goreng, keladi, ada keledek manis, tahu pun ada. Kopok leko kau jangan lupa. Kat sini ni semua RM5. Kena angin petang, ni order dengan teh tarik memang kena, memang. Tapi kalau korang ada rasa-rasa macam lapau sikit, cuba korang bedal dia punya char kway teow udang ataupun bihun sup tulang. Yang ni best ni power. Siap dapat free otot, ada daging, ada perut sekali. Tapi kalau tanya orang kat sini apa yang famous, orang mesti recommend ni mi goreng daging lemak. Ramai peminat dia kat sini. Ada je orang bungkusnya. Burger kat sini pun baru RM4 je. Tapi kalau betul-betul yang padu, ambil le roti john special. Ada daging, baru RM10 je. Yang biasa baru RM8. Kalau korang nak sejukkan tekak pula, kau try dia punya ais jagung. Besar weh. Ingatkan tak cukup order satu, sekali dia hantar dalam baldi. Ada juga order dia punya ais jelly. Ni semua ni baru RM7. Kat sini sate pun ada tau. Sate ayam dia baru RM90. Sate daging baru RM1.2. Murah weh. Serbu je warung orang kita, Jalan Bukit Baru Duyung, Melaka.